Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan SPM 2025, kertas 1, soalan 10. Larutan tidak berwarna terhasil apabila gas Q dialirkan ke dalam air. Larutan itu bertukar menjadi merah. Okey, kita kena highlight. Menjadi merah apabila penunjuk universal dititiskan. Okey. Larutan menjadi merah apabila penunjuk universal dititiskan. Okey, ini yang gambar saya letak ni daripada muka surat 143 buku teks ni. Is actually the colour of penunjuk semesta atau penunjuk universal lah. Okey. So, warna merah itu adalah untuk keadaan berasid. Okey. So, kalau keadaan tu berasid, ion apa yang ada yang menunjukkan sifat asid ni? Ion hidrogen. So, dia tanya apakah ion yang menunjukkan sifat kimia tu? Ion tu ion hidrogen lah. Kalau gas tu, gas apa? Gas hidrogen klorida saya assume. Okay? Hidrogen klorida. Bila larut dalam air jadi asid hidroklorik, betul tak? Ini hidrogen klorida asalnya gas. Dia larut dalam air. Okay? Dia jadilah asid hidroklorik. Aqueous. Okay. Bila asid hidroklorik pula dititiskan penunjuk semesta, dia kata jadi warna merah. So, yang menjadikan warna merah tu adalah ion hidrogen ni. So, berhati-hati, jawapannya adalah B. You tak boleh jawab D tau. Sebab Cl- tak menyebabkan warna penunjuk universal tu jadi merah. Kenapa saya sebut macam tu? Sebab kalau contohlah, kita letak asid nitrik lah contoh. Asid nitrik aqueous kat dalam air dan kita titiskan penunjuk universal. Tetap jadi warna merah juga kan? Siapa yang penyebab kepada penunjuk warna merah tu? Ion hidrogen, bukan ion yang kat belakang ni. It's not the one at the back. So you cannot say that klorida itu menyebabkan warna merah tu. That is just a way untuk mengganggu jawapan you. So yang menyebabkan warna merah tu is actually ion hidrogen sahaja. Alright? Okay. Sekian, terima kasih. Bye.